Oi. Tidur lah korang. Sini. Kau apa cerita pula? Sebelum tu, lebih baik aku memperkenalkan diri aku sendiri. Nama aku Oma! Okey, cerita aku macam gini. Mak, Oma nak buat kerja sekolah pakai komputer, boleh tak? Buat kerja sekolah je. Jangan buat kerja lain pula. Mak percayakan kau, Oma. Mak, pakai komputer sekejap, Mak. Ada game lah. Mesti gerik main ni. Try lah. Sekali-sekala. Yeah, main komputer. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Asal tak ada baju ni? Astagfirullah. Tengok je, sekali je. Dosa. Astagfirullah. Tak apa, tengok je. Sekali-sekala. Tengok je. Oma. Kau Kau dah tengok yang baru ni tak? baru? Yang baru ni. Mana ni baru? Banyak ni. Alah, yang Debra. Libra. Dari mana? Debra, aku tak kenal yang baru. Itu tak bagus. Tak mampat. Body shape tak ada. Ada satu perempuan ni aku dapat lah kawan kasih. Pakcik aku kasih. Siapa? Norma. Dia Pulau Jurong lah. Dekat-dekat juga lah sini. Power lah kan? Boleh ke? Betul ke? Boleh sana. Power mampaknya. Body lama. Apa butuh nama kau? Taufik. Aku tahu tak cakap pasal Norma ni. Kau kenal tak budak baru kat sebelah ni? Budak perempuan. Siapa ya? Alah, nama dia Rizwanita. Oh, kenal. Rizwanita yang nasib baik aku lekas aku dapat dia siap. Kau dapat dia? Lawa, freeway, gerik lah. Ya, baik lah. Pertama kali macam aku keluar dia, dapat pegang-pegang dia lah. Baik lah kau. Sedap gila weh, betul cute dia. Rasa lah. Untung kau. Tapi kan, aku rasa satu hari aku mesti nak bawa dia balik rumah. Ada lah, buat hal-hal tertentu. Bila Uma? Apa kau buat? Astagfirullahaladzim, Uma. Sumpah pak, saya tak apa pak. Sumpah, saya tidur je sekejap, saya ngantuk. Macam gitulah cerita aku. Tapi sekarang aku dah menyesal. Aku dah tak buat kerja-kerja ni lagi. Tapi kau semua boleh bayangkan tak berapa nikmatnya. Busuk je mulut. Tak baik sih korang. Man, sekarang kau minta pula cerita kita. Gila, betul lah. Tapi aku punya tak sebesar korang ni. Aku paling kecil je. Tak dengar? Duduk. Aku pun pernah. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah. Man. Ya, bah.
Duduk sini sekejap nak. Abang nak buat sedikit. Apa dia bang? Sebenarnya Man, abang kena buat kerja. Jeng jeng jeng. Lagipun, sekarang susah nak cari kerja. Pendidikan ayah bukan yang bagus sangat. Jadi kita kena lebih berjimat lah Man. Boleh bang. Maaf ya, abang tak mampu nak belikan handphone yang Man nak tu. Bang. Relax sini kali. Aku mau pedang. Kita main, kita main lepas tu kita balik lah. Siapa ni tanya mana kita? Sampai tak buat apa? Kenapa kau jadi stres? Kau ada masalah ke? Tak ada. Kalau masalah bilang, mana tahu aku boleh tolong. Sebenarnya bapak aku dah kena buang kerja ni. Handphone yang aku nak pun aku tak dapat. Habis barang keperluan sekolah aku pun aku tak boleh beli. Siapa aku nak buat ni? Alah, relax lah. Barang-barang aku bukan bapak aku yang belikan. Mana tahu macam mana dapatkan? Macam mana? Magic lah.